Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, waktu saya menunjukkan tepat jam 3.37 minit petang. Nampaknya kita hampir sampai penghujungnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, maka sampailah kita ke penghujung majlis Walimatul Urus pada hari yang penuh keberkatan ini. Bagi pihak tuan rumah, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada kepada semua tetamu-tetamu yang sudi meluangkan masa itu hadir bagi memeriahkan majlis ini. Kehadiran tuan-puan dan puan-puan merupakan satu penghormatan yang amat besar buat kedua-dua mempelai serta seluruh ahli keluarga. Sekalung penghargaan juga buat imam yang membaca doa pagi tadi, kepada pihak catering, Hafiz Global and Services, para petugas dewan, ahli keluarga, saudara mara, catering, kendarat, juru gambar, juru video, kumpulan kompang, pasukan dekorasi, kru teknikal dan semua yang telah bertukus lumus menjayakan majlis ini. Semoga setiap jasa dan pengorbanan kalian dikurniakan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat pasangan pengantin Muhammad Adib Akmal dan juga Siti Najihah, semoga Allah SWT mengurniakan rumah tangga yang penuh mawaddah, rahmah dan sakinah. Semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan, dikurniakan rezeki yang berlimpah ruah, zuriat yang soleh dan solehah serta kekal bahagia hingga ke syurga. Allahumma barik lahuma wa barik alaihuma wa jama'a bainahuma fi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita bersurai, izinkan saya menyampaikan sepotong pantun. Burung berpati terbang sekawan hinggap sebentar di hujung laman. Jika ada silap sepanjang ucapan, ampun diminta, ikhlas diberikan. Indah sungguh bunga melati, harum mewangi di tepi laman. Kalau ada salah dan silap di hati, mohon diampunkan dengan keikhlasan. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, sekiranya terdapat sebarang kekurangan, kesilapan, tutur kata atau kelemahan sepanjang saya mengendalikan majlis hari ini, saya menyusun 10 jari memohon ribuan kemaafan. Terima kasih atas kerjasama semua, tetamu-tetamu yang sentiasa memberikan perhatian dan mematuhi perjalanan majlis dari awal hingga ke penghujung. Sebelum mengakhiri majlis, marilah kita sama-sama menghayati firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat ihsan dan memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang daripada melakukan perkara keji, kemungkaran serta kezaliman. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu mengambil peringatan. Semoga kita semua pulang dengan hati yang gembira, perjalanan yang selamat, dipermudahkan segala urusan, sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata daripada saya selaku pengacara majlis, wakil seluruh keluarga tuan rumah, terima kasih daun keladi. Andai ada umur yang diberi panjang usia, bertemu lagi di majlis yang penuh diberkati. Dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, kita akan menutup tirai PA System jam 4 petang. Bermakna ada beberapa lagu lagi untuk anda menyumbangkan bersesi karaoke. Silakan abang. Dengan lagunya Kasihnya Laila. Pakcik kita nak nyanyi lagu kahwin. Ada siapa boleh duet dengan dia? Lagu Mawi dan juga Jamal Abdillah Nasir tu. Lagu Jiwa Lagu Cinta. Siapa boleh? Menyanyi kerana gembira. Gembira. Menyanyi